Okey, jom kita mulakan. Kali ni, kita nak bongkar satu rahsia pasal hero kat dapur kita yang selalu orang tak perasan. Benda yang mungkin kita fikir untuk letak dalam teh je. Sebiji lemon. Percayalah, buah kuning yang masam ni sebenarnya ada kuasa yang, jauh lebih hebat daripada yang kita sangka. Jadi, fikir sekejap. Selain perah dalam air atau letak atas ikan bakar, apa lagi yang kita boleh buat dengan sebiji lemon, kan? Jawapan dia mungkin akan buat anda terkejut sikit. Jawapannya, banyak sangat. Jauh lebih banyak daripada yang kita boleh bayangkan. Daripada kesihatan dalam badan kita, sampailah ke hal-hal pembersihan rumah, buah kecil ni sebenarnya macam gergasi serbaguna. Okey, jom kita tengok satu-satu apa kehebatannya. Okey, kita mulakan dengan bahagian pertama, benteng kesihatan semula jadi. Jom kita bedah siasat macam mana buah kecil ni boleh jadi macam perisai untuk badan kita. Lindungi kita dari benda-benda yang kita tak nampak. Cuba bayangkan, lemon ni macam bodyguard untuk badan kita. Satu, vitamin C dia yang tinggi tu bukan cerita dongeng tau. Ia betul-betul jadi perisai kita lawan sel sema dan batuk. Lepas tu, ia tolong badan kita serap zat besi yang penting untuk tenaga tu. Sebab kadang-kadang zat besi ni payah sikit badan nak proses. Dan akhir sekali, ia macam vacuum dalaman. Tolong bersihkan toksin-toksin dalam badan. Hebat kan? Dan bukan setakat melindungi je, lemon ni juga macam juru teknik untuk sistem badan kita. Asid sitrik dengan serat dia tu, itu yang tolong bagi sistem pencernaan kita lancar, tak adalah sembelit. Untuk jantung pula, ia bantu kawal tekanan darah dan kolesterol. Paling best, ia boleh tolong elakkan kita dari kena batu karang yang sakit tu. Dan kalau anda tengah jaga berat badan, lemon ni kawan baik anda. Sebab ia buat kita rasa kenyang lebih lama. Okey, dah selesai bab kesihatan dalaman. Jom kita beralih ke luar pula. Rupanya lemon ni rahsia kecantikan semula jadi yang power juga tau. Tengok ni, senang je. Ambil sehiris lemon, gosok kat kuku, terus nampak cantik berkilat. Ingat tak vitamin C yang kita cakap tadi? Untuk luaran pula, ia boleh tolong pudarkan parut dan galakkan penghasilan kolagen. Kolagen ni lah yang buat kulit kita rasa anjal dan nampak muda. Siapa yang ada masalah bibir kering atau merekah? Nah, ini petua paling senang. Campur sikit je perahan lemon dengan madu, lepas tu sapu kat bibir. Terus jadi pelembap semula jadi yang sangat-sangat berkesan. Jangan lupa rambut kita pula. Kalau kulit kepala tu asyik gatal je, cuba bilas dengan air lemon. Memang lega terus. Bonusnya, rambut anda akan jadi berkilau secara semula jadi. Tak payah pakai bahan kimia. Okey, kita dah cover bab badan, luar dan dalam. Sekarang, jom kita bawa lemon ni keluar dari tugas dapur dan tengok